So ini apa aku nak buat? Aku nak makan ayam kari. Memandangkan dah berbuka puasa dah ni kan. Oh ini je juadah berbuka aku untuk hari ni. Oh kari dia. Weh pekat oh. Kari ni kalau ada ulam-ulam je ni kan, weh memang sedap lah. Ulam je ni, weh betul-betul masam. Kira tau, makan ulam ni, kira masam. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So ini apa aku nak buat? Aku nak makan ayam kari dengan nasi putih, ada ulam-ulaman sikit, lepas tu ada telur. Memandangkan dah berbuka puasa dah ni kan, sama menyambut Ramadan lah. Aku nak ucapkan korang selamat buka puasa. Aku pun dah tak sabar ni kan. Kau tengok ni, ayam kari, lepas tu ada nasi putih ni kan. Oh ini je juadah berbuka aku untuk hari ni. Memang sangat-sangat sedap lah. Seharian berpuasa ni penat ni tau. Macam budak-budak lah. Tapi tu lah, aku pun dah tak sabar ni nak makan ni. Dah lapar sangat lah ni. Lagi korang tunggu, jom tengok aku makan. Let's go kan. Bismillah. Oh kari dia, weh pekat oh. Kari dia ni ni ayam dia dengan kari. Ada timun tu kan. Kari ni kalau ada ulam-ulam je ni kan, weh memang sedap lah. Ulam-ulam ni pula masam-masam. Kari ni pedas, manis. Lepas tu apa nama, masin kan. Dia ulam ni masam ni, memang betul-betul kau lah. Mari timun ni. Yang mana baru tengok YouTube aku ni, aku bagi tahu korang, aku makan, buat video, ayam dah berbuka baru aku buat ni. Dah berbuka ni. Ayam ni pun berlemak kan, tak berlemak kan. Campur pula dengan ulam-ulam je ni, wih betul-betul masam. Wah ada telur rebus ni. Serius makan ulam ni, dia masam sikit tu.
Aku tak tahu apa nama ulam ni, tapi isi masam. Sebelum tu aku nak bagi tahu korang, yang mana belum subscribe tu tolong subscribe kan. Korang tolong like, share video aku Road to 2k subscriber. Lagi sikit je nak 2k lah. Lagi sikit je. Nak bayar. Itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Kau jangan lupa follow aku punya IG Instagram aku dengan TikTok aku dekat bawah tu. Minta tolong korang lah, tolong support kan untuk sampai 2k subscriber kan. Ui, ni puasa kedua dah. Ni puasa kedua aku shoot video ni. Nanti korang tengok lah macam mana video ni, okay? Kita jumpa di next video. Apa-apa pun memang sedap.